Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Isyaf Farid daripada NZ Multi Resources Sdn Bhd. Saya rasa lah saya berdiri dekat depan macam ni masa belajar dulu lah. Habis tahun 2004 dulu kan. Masa dah 20 tahun lah, tak ada macam ni. So okay, NZ establish, kenapa ada benda ni? And next you? Okay, NZ established in 1996. And kita start buat servicing masa 1996 tu. Kita company yang supply barang. Masa tu pun saya baru form 1 and then bos kita baru 3 tahun 2 bulan. So apa masa tu parent bos saya Puan Syida, dia start buka bisnes ni supply barang. So masuk dalam e-perolehan ataupun mana-mana benda yang macam e-perolehan tu kan, supply barang saja. And then in year 2000 tu baru kita akan start servicing dalam, kita masuk cleaning services. Kita provide cleaning services and landscaping services. So until today dah 26 tahun kita dalam bidang services ni. And workforce kita, currently kita ada dalam lebih daripada 300 pekerja total dalam satu Semenanjung Malaysia lah. And financial track record kita pada tahun 2025 6.53, dia naik lebih kurang 2 million daripada 2024. So tahun lepas projek kita yang banyak paling besar lah. Dan bila projek besar, kita punya kerja lebih banyak. Sebab dalam office kita tak ramai orang untuk dalam HQ untuk handle 300 pekerja. And then kita rasa macam benda tu, kita nak tambah pekerja, kita tambah pekerja, and then kerja tu rasa macam tak sesuai. Bukan tak sesuai apa, dia macam tak berapa nak kena lah untuk kita tambah pekerja lagi. Sebab currently punya dunia ni kita lebih pada tuju kepada AI. Kalau kita ambil dia pekerja baru pun rasa macam AI will do the work better. So ini kita punya current klien kita, UMW, dengan maksud kita sekarang ni dekat UMW Aerospace. Kita ada PMB, Benar, CSR, Oil and Gas, kita ada Seaport, Hibiscus, so kita ada FGB. Kita juga ada dalam hotel, international migration ni bawah United Nations lah. And then kita ada SD Guthrie. And then last client kita more on government. Sekarang ni dia susah sikit sebab kompetitif dalam harga untuk masuk dalam government. So next one, macam tadi tu ada Petronas. Petronas yang kita orang dapat tahu, kita orang daripada KL ni susah nak masuk projek di Petronas sebab dia akan lebih ambil pada kontraktor daripada Terengganu sendiri dulu, baru dia akan buka kita punya tender. So kita pun dah tak ada daripada Petronas. So technical kita comprehensive integrated facility management. Kita cleaning services termasuk dengan pest control dan landscape servicing, dan juga M&E. So kita memang ada kerja-kerja yang dalam technical building maintenance. Kita ada staff lah yang boleh buat kerja-kerja maintenance ni. So cleaning untuk upkeep ni projek-projek yang kita boleh buat external and internal lah. External maksudnya daripada fasad, so bangunan, luar bangunan pun kita boleh buat cleaning. Kalau so naik menara 118 tu, cleaning kat luar tu pun kita boleh buat. Cuma sekarang ni dia kompetitif lah sebab banyaknya dia akan ambil international punya company. So and license hygiene and pest control, yes, kita memang semua ada pest control services. And manpower supply ni still dalam bidang servicing. Kita walaupun kita supply manpower tapi dalam bidang servicing, which is sekarang ni current contract is with Benas dan Central Sugar Refinery. Benas kita handle daripada start padi masuk sampai beras keluar. Kita handle benda tu lah. And dekat CSR tu gula yang dah jadi gula tu, kita handle gula tu macam mana nak repackaging balik, gula tu untuk kita supply kepada dia punya klien lah.
Next one. Dah boleh next lah. Okay. Kita currently macam mana kita buat sekarang ni semua based on manual. Apa kerja kita semua manual. Kita memang AI kita tak ada lagi. So servicing kita ni memang macam mana cakap lah, documentation semua on manual, and then apa kita punya client nak check kita punya kerja pun manually kita kena bagi dekat dia. So daripada site nak datang dekat kita pun manual. And then tu yang sebab kita datang daripada Meranti ni dapat coaching kita. Thank you Coach Megat. Dapat coach kita cara-cara nak buat, and then dia ada sharing masa dia datang pun dia ada sharing. Yang kita share dekat dia hanya goreng pisang. And then okay, kita ada teknologi kita juga yang kita purchase seperti daripada Angga, which is cuci cermin untuk bahagian outdoor without using soap ataupun chemical. Kita hanya pakai teknologi tukar air kepada air suling. Itu pun tak pakai elektrik, just air je, air lalu, and then kita cuci luar bangunan tu. Itu teknologi ni pun tak ramai orang ada. Ada yang company-company besar je ada, and then kita invest dalam tu untuk buat cleaning tu. And then sekarang ni kita cuci yang dekat galeri Menara 118. Dia ada bangunan galeri tu, kita cuci tu pakai Angga ni lah. Dan juga kita ada 2 biji robot untuk dia Goshen EcoBot Scrubber 50. Dia untuk scrubber dan untuk mopping. Kita ada 2 biji robot tu. Kita dapat grant tu tahun bila? Tahun 2002, 2003. Kita dapat grant tu dalam 120,000 untuk beli robot tu. Dan kita beli 2 dah. Robot tu daripada China. Tapi teknologi dulu nama dia Goshen, sekarang ni dia dah rebranding jadi Gosium. Nampak lain lah, tapi dia sebenarnya sama je. So next. Okay, our business model context ni cross training site operative in a flexible multi-skilling model. Ni kita kerja-kerja kita memang mostly yang mana macam kita daripada office sendiri pun kita multitask. Kita memang tak buat satu kerja. Macam saya procurement, saya tak buat procurement je. Saya akan jaga kontrak dan saya juga akan buat operation. Macam Cik Kayu sendiri pun dia operation, and then dia juga ada buat untuk procurement juga. So kita memang pusing lah. And then kita juga adalah license pest controller. Kita ada license sendiri, kita kena ambil sebab pest control punya job pun tak berapa banyak. And then kita rasa macam kita nak hire orang luar, and then kita kena ada projek tu yang terlalu banyak, and then kita boleh buat. So buat masa sekarang ni kita multitask lah semua kerja. And then Sustainable Eco Green ni pun kita memang nak ke arah green. So chemical kita mix, ada tempat yang nak green, ada tempat tak. Sebab sekarang ni kalau kita pakai chemical green memang super mahal. Dia jadi macam kalau kita beli yang biasa punya, yang industrial punya chemical dalam RM30, dan bila green jadi RM300, amount yang sama. So bila kat situ kacau lah kita punya harga. Jadi harga jadi lebih tinggi. Kalau kita tak harga ni kompetitif lah untuk company-company lain. Terutama yang dalam kerajaan lah, dia memang minta green tapi dia tak boleh, kita boleh supply masuk green, dia jadi terlalu mahal. That's why kita rasa macam lari sikit lah kat situ. Tapi kita memang fikir, ingat nak ke tempat, cari tempat yang boleh buatkan green lah untuk kita, untuk chemical green ni. So digital audit ni pun sekarang ni semua benda yang kalau untuk buat financial ke apa semua, kita ada sistem, kita pakai sistem accounting kita. Tapi bila in terms of operation apa semua, kita susah untuk check balik harga baru naik ke apa ke kan. Untuk update pada semua orang. Dan bila semua orang tahu, senang untuk kita bekerjasama untuk buat kerja. Kalau seorang je tahu, kita je tanya orang yang sama. So bila kalau ada sistem baru ni, dan kita nak mengharap Meranti boleh tolong dapatkan kita untuk buat develop this new system.
dispute system juga kita tak nak makan seorang lah. Kita boleh share jual dekat company-company cleaning lain juga untuk handle buat kerja yang sama. So next, ini adalah repetitif yang saya cakap tadi lah. So kita 100% Bumi Putra. Okay, customer set. Ini lah business model kita, current state business model kita ialah manual data system. So kita memang kita nak mempercepatkan kerja, so kita kena ada expansion dalam tech driven lah. And then standard manual semua documentation pun kita nak real time proof. Sebab bila projek dalam cleaning services ni kerja ramai, kalau yang nak mengelak pun boleh. Kita tak tahu, kadang supervisor pun tak tahu, tak berapa pasal. Dia bukan datang pusing check, tapi benda tu tak ada real time proof. Dia tak boleh ambil gambar macam tu je, boleh tunjuk. So and then kita punya ialah B2B, sales network and government tender portal lah. So kalau ni kita boleh dedicate kita punya portal, digital portal lah for automated customer report. And then manual tracking, attendance and site records. Gap kita memang centralized automation lah to slash corporate man hours spent on data compilation. Sebab kita banyak habiskan masa untuk buat data. Kita sebenarnya nak buat presentation, nak buat slide ni pun minta maaf lah, slide kita memang sangat simple sebab memang dia terlalu banyak kerja. Bukan buat kerja ni, kami terlalu sibuk. Sampai ada last 2 weekend pun memang Sabtu Ahad terpaksa kerja. Sebab kami sebagai vendor, kalau klien tu dia memang international standard punya, kena comply dengan international standard, kami termasuk kami yang kena audit. Kalau audit tu dengan Vive, dengan Smeta, SEDEC, kau pernah dengar lah. Pernah dengar kan? Dia international audit ni, dia macam Saindabi, masa dia Saindabi US stop kita punya export minyak because of Smeta punya audit tak comply. Dia comply on manpower services tu kan. So kita pun terpaksa comply dengan benda tu. Memang banyak kerja lah. Okay, so next. Okay, innovation kita product standard service offering without proprietary technology advantages, proprietary internal reporting app that separate the brand from low tech competitors. Sekali saya baru ni lah buat research berapa banyak company SME yang buat cleaning services. Dia ada lebih daripada 1,500 company dalam Malaysia. So kami ni pun SME, macam mana kami nak compete benda ni? So kena ada teknologi baru lah nak mempercepatkan kerja. And then kalau penambahan robot baru ke, so process innovation, daily, weekly, monthly checklist ni memang record manually. So teknologi yang kita nak cuba create ni ialah dia ambil gambar, terus report, keluar report. Itu je. Dia tak payah nak check nak tulis balik apa semua nak tengok. So dia dalam tu dia tengok ada jadual, dia ambil gambar, okey dah tahu benda tu dah masuk. So that klien nak tengok balik pun boleh, tak payah nak minta balik. Currently memang kita pakai WhatsApp lah, ambil gambar hantar WhatsApp, ambil gambar WhatsApp. So satu hari dalam 5-6 ribu gambar. Itu pula nak kena check satu-satu pula, siapa yang kerja elok tak elok. Kena ada orang pula nak buat benda tu kan. So itu yang jadi dalam HQ dia sama-sama lah kita check benda tu. So kat situ kalau kita tahu mana tempat ada problem apa semua, daripada situ lah kita boleh check. Lebih cepat lah. Dan klien kalau dia nak complain pun cepat juga. Kadang dia tak tengok, 3 hari kemudian dia baru tengok balik, macam ini tak salah ni buat ni kan. Kita jawab benda dah 3 hari kot. Kalau macam tu dia boleh tahu lah. So real time punya report lah. So service innovation ni post job report phase structure delay due to manual multi-site consolidation. So nak benda nak immediate, so ada proof yang kita dah buat benda ni.
So market opportunity ni biasalah, security traditional procurement tender memang standard kita masuk. So jadi nak leveraging digital transparency lah. You win premium tech dependent enterprise account. So yang mana dia macam swasta ataupun JLC ni, dia akan tengok company, selalu dia akan tanya apa you ada. Macam SME baru-baru ni pun tanya apa you ada, apa kelebihan you daripada orang lain. Kita pun sama je bila kita explain lah, dia sama je dengan company ni, sama je macam company ni kan. Kita pun dah tak tahu nak bagi apa lah. Kalau kita ada benda-benda yang baru macam ni kan, you boleh tengok online, you boleh check online, you tak payah nak telefon off apa HQ ke apa, you tengok situ dia dah tahu apa jadi. And then you nak contact dengan supervisor, you boleh tulis kat situ. So supervisor boleh tahu, oh ada complain kat sini, tak payah nak call semua kan. So account tu memang teknologi ni ialah account yang sama, klien pun boleh tengok. Kita buat account untuk klien. Benda teknologi dia lah yang kita, innovation yang kita nak fikir buat. Next. Okay, AI ni kenapa dia repeat balik sama juga kan, lebih kurang. Okay, ini adalah gap priority kita lah buat masa sekarang ni, 4 benda ni. So operational AI priority gap ni, manual staffing schedule, attendance check, report statistic prone to human error. Itu memang high, kita memang high semua, tak ada yang low. Kita buat low tu dia rasa macam salah kan. Memang kita selalu, kita kat office kita tahu, even dekat site pun kita punya supervisor pun tahu, kita punya executive operation yang dekat site pun semua tahu benda ni memang dia orang susah nak monitor. And then that's why kita kena ada benda ni semua, process innovation, digital reporting, service innovation, compliance risk, high admin cost. Kita nak kurangkan man hour punya kerja dalam documentation ni, administration ni, so that semua orang boleh fokus on operation. Sebab kita memang base operation betul-betul lah. So nak cepatkan proses operation, documentation ataupun admin ni memang penting lah untuk kita. So dia nak habis lah. Okay, ini how current flow the work schedule. Ambil gambar tu, compile checklist, monthly report compilation, and then baru submit dekat HQ. Jadi sebenarnya dia panjang lagi. Kalau saya tulis panjang, dia terlalu panjang. Bos cakap kau kurangkan lah, tu jadi 4 je. Tapi sebenarnya panjang. Work schedule, tu ambil gambar, bagi kat supervisor upload dekat bagi dekat klien, lepas tu nak kena compile pula, pilih mana gambar yang penting, masukkan dekat dalam report, and then report tu nak kena hantar ke HQ, compile dulu kan, hantar ke HQ, mana yang punch card ke apa semua, and then punch card daripada office pula nak kena kira berapa working hours dia that day, that month, apa semua. So memang lama. Tu ambil masa 2-3 hari, berhari lah. So sekali katanya kalau dia ada work schedule system ni, ambil gambar, upload dalam sistem tu, dia terus lah, okay, kerja ni dah siap apa semua, tarikh bila apa semua. So kita nak compile, kita just print je. Itu yang kita nak. So klien pun boleh live update, tengok apa yang buat, apa yang tak buat lagi kan. Tengok diorang ikut flow ni lah, apa schedule lah. Sebab kerja kita ada monthly, daily, weekly, monthly, quarterly, 6 month, 1 year, 2 years. Kita memang ada schedule tu. And then schedule tu memang supervisor akan set benda tu, schedule tu. And then betul, okay, hari ni kerja apa, dah tulis kat papan putih tu. So dari sini tak payah papan putih tu semua lah, dia boleh tengok je kat phone, okay, kerja dia apa hari ni. So ni next, okay, business growth and transformation. Okay, ini terima kasih kepada Meranti. So masa Coach Megat, Puan Wana datang office, kita buat presentation ni. Ni untuk Cik Iqbal lah, Cik Iman kan. Saya buat presentation ni kan, dengan bos semua. Kita buat presentation lebih pada luar perasaan. Betul tak kan? So kita tak tahu macam apa solution yang kita boleh buat. Kita tak ada orang yang tak jumpa sistem ni. And then Puan Wana, Coach Megat, dia sharekan 2 sistem, iaitu Big Talk dan apa lagi?
back ada tulis situ. Next. Laksana. Laksana AI. Laksana.ai, yes. Pak Wana bagi Laksana.ai. Kita tengok ni benda ni okey. Tapi masalahnya dia bila buat schedule tu dia tak kena dengan kehendak. So dia dah takat apa sistem ni memang bagus kalau untuk check in, masuk siapa paskat kan, masuk keluar. Sistem yang bagus. Memang okey. Tapi bila buat schedule work tu, kita tengok apa susahnya tak boleh buat ni. Kan kena ada kat sistem tu. So itu kita sekarang ni memang untuk buat tendering, yes kita buat pakai masa kelas 2 tahun lepas 2 tahun lepas ke 2 tahun lepas yang BVDP UMW dia ada hantar ke Excel punya kelas. Kat Excel kelas tu kita based on tu kita buat kita punya by Excel je lah. So untuk buat Pokemon okey lah, tak ada masalah, memang cepat lah. Tapi untuk schedule work situ still sangkut. Bila pekerja nak pakai, nak tengok, nak buka pula apa Excel dalam phone apa semua jadi susah. So kita nak cari yang benda yang lebih mudah. That's why kita nak develop this new system. So kita ada kelebihan daripada company-company lain lah. Besides that, bos nak robot baru, macam itulah. Okay, so itu sajalah pada hari ini. Okay, okay, so kita nak ada support, continuous support daripada Meranti dan Cyber UMW. And then upgrade machine to new technology, grant special project ni kita Cik Aiman ada bagi dah dua grant dia tunjuk kat kita, and then kita masih dalam proses nak pilih mana satu ataupun nak pilih dua-dua. Kalau boleh pilih dua-dua lah kan. Tamak sikit. So there's a matchmaking. So saya ada tengok tadi MZH supply biodegreaser, and then kami memang nak biodegreaser, kami pakai banyak. So alhamdulillah jumpa kawan baru. Okay, so tengok IP filing pattern, and then you nak utilize Pondana, kami nak utilize Mighty Innovation Lab tu boleh? Boleh, silakan. Okay. Saja pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Dan yang berakhir